pelangi tu nampak macam tengah dia rahsia je. Alah Tam, itu biasa je kot. Kalau itu makhluk misteri macam mana? Jangan fikir bukan-bukan. Angin pun macam pelik je hari ni. Tam, kau ni memang kuat berimajinasi. Itu cuma pantulan pelangi dalam air je. Alah, nampak macam ada bayang-bayang. Bukan misteri, cuma sains. Nasib baik bukan benda pelik-pelik. Lepas ni kalau nampak pelik, kita siasat dulu ya. Baiklah, tapi kalau ada misteri lain, kita jadi detektif. Setuju. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa komen tau. Abu, tengok tu, pelangi cantik sangat. Wah, macam ada sesuatu yang misteri. Jom kita tengok dekat-dekat. Baik, hati-hati ya. Kita atas pelangi. Seronoknya, macam dunia ajaib. Warna merah paling laju. Hijau pun best. Warna merah best. Rupanya pelangi bawa kita bermain. Misteri pelangi memang ajaib. Yeay! Terima kasih semua. Kalau korang suka, buat tiap konten seterusnya. Nana, tengok pelangi tu. Cantiknya, tapi kenapa dia berkilau lain macam? Fifi, nampak tak cahaya jatuh dekat pokok tu? Ya, jom kita tengok. Cepat Nana. Saya rasa ini rahsia pelangi. Kotak warna-warni. Buka perlahan-lahan ya. Oh, kristal ni yang buat pelangi bersinar. Misteri pelangi dah selesai. Yeah! Kalau korang nak video macam ni, jangan lupa komen tau. Bye. Lily, tengok tu. Cantiknya pelangi. Ya, tapi kenapa pelangi keluar lepas hujan ya? Jom kita tengok dekat sikit. Mungkin ada sesuatu di hujungnya. Baik, mesti ada misteri. Nani, tengok air ni berkilau. Oh, mungkin sebab cahaya matahari kena air. Oh, jadi pelangi muncul sebab cahaya matahari dan air hujan. Patutlah cantik sangat. Walaupun misteri dah terjawab, Pelangi tetap ajaib.